Pengenalan surah Al-Ikhlas. Nama surah Al-Ikhlas adalah maksud keikhlasan, kemurnian, memurnikan. Bilangan ayat 4 ayat. Surah ke-112 dalam susunan Al-Quran. Surah Makkiyah, iaitu diturunkan di Mekah. Kandungan surah Al-Ikhlas, Allah adalah satu-satunya Tuhan. Allah tempat semua makhluk bergantung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang keempat, tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Pengajaran surah Al-Ikhlas, hanya Allah yang layak disembah. Allah tidak sama seperti manusia. Kita perlu ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Pahala membaca surah ini sangat besar, iaitu seperti 1/3 Al-Quran. Nasihat kepada murid, adik-adik, surah Al-Ikhlas sangat pendek tapi sangat hebat. Kalau kita baca dan faham, kita tahu Allah itu satu dan tiada siapa yang boleh disamakan dengan Allah. Jom hafal dan amalkan selalu.